Jadi berarti orang tidak akan membeli barangan yang disebut gaya hidup kerana keperluan hidup menjadi keutamaan. Jadi semua industri ataupun semua sektor yang berasaskan kepada gaya hidup akan ada keperlahanan permintaan. Seperti zaman COVID dulu. Ada keperlahanan permintaan. Berarti kita terjejas. Macam mana saya jelaskan, dengar bunyi dia macam seronok. Apa lagi negara Arab nak buat? Mereka ada kuasa kewangan yang sangat besar. Tarik duit mereka keluar daripada pasaran saham Amerika. Tapi apa yang akan berlaku kepada negara-negara seperti kita yang mempunyai rantaian ekspor semikonduktor ke Amerika? Berarti kehilangan pekerjaan. Kerana permintaannya yang dah tiada. Kerana rantaian ekonominya yang terjejas kerana tunai daripada penjualan minyak tak masuk ke dalam pelaburan sektor industri di Amerika. Berarti tunainya datang dari negara pengeluar minyak. Industrinya berada di atas negara yang mempunyai teknologi. Importnya, import ataupun ekspor yang diperoleh oleh negara-negara pembekal komponen teknologi. Berarti rantaian inilah yang kemudiannya menjejaskan dalam keadaan yang ada sekarang. Rantaian ni. Jadi salah satu daripada pandangan tentang kehilangan pekerjaan ni adalah besar. Kerana kebanyakan syarikat kalau dia lihat potensi, dia tak sama macam persyarikatan dulu. Kalau dia jangka saja quarter 1, quarter 2, sekarang nak masuk quarter 2 dan quarter 3 ni terjejas teruk. Satu, mereka yang bekerja dalam kontrak akan kehilangan pekerjaan. Kontrak, tuan-tuan pun tahu, tak ramai orang memegang jawatan tinggi dalam sektor sekarang adalah pekerja tetap. Siapa yang duduk dalam industri akan faham. Jawatan-jawatan kanan tuan-tuan kebanyakannya tidak tetap. Yang kedua, exit door. Proses untuk dikeluarkan daripada pekerjaan tak rumit, tak sama macam tahun-tahun dulu. Penjawat awam dia tak risau pasal mereka berada dalam kontrak yang secure. Mereka berada dalam penjawatan yang secure. Siapa yang berada dalam industri tahu? Yang memegang jawatan-jawatan yang agak kanan. Berarti tuan-tuan menerima gaji 5,000 dan ke atas. Tuan-tuan semak kontrak tuan-tuan, exit dia agak mudah. Kerana ekonomi dunia telah dilanda krisis banyak kali. Jadi banyak syarikat yang mengambil pekerja bergaji tinggi, 5,000 and above. Tuan-tuan diberi soft contract. Soft contract ni exit door untuk tuan-tuan begitu tinggi. Jadi salah satu daripada benda yang perlu kita jaga bukan hanya melihat 1.6 juta orang bekerja dalam kerajaan sebab kita ada 14 juta orang bekerja. Tapi mereka yang kumpulan profesional yang berada dalam sektor industri yang sebelum ini dianggap paling cepat berkembang teknologi. Tetapi ini dia juga yang paling cepat mudum kerana permintaan ke atas teknologi tidak begitu tinggi. Apabila kos gaya hidup menjadi keperluan hidup meningkat, orang akan mengurang kos gaya hidup. Yang kedua, apabila saya sebut tadi, negara-negara kaya minyak yang selama ini menjadi pembekal tunai kepada sektor industri di Amerika tidak menerima tunai yang cukup kerana negara-negara penjual minyak terjejas penjualan minyak dia kerana Selat Hormuz ditutup. Maka kita berada dalam rantaian yang sama, iaitu kita mengimport 28% daripada semikonduktor kita ke Amerika. Menjadikan rantaian ini akan membabitkan apa yang dipanggil sebagai bunyi geopolitik bagi orang yang tak ada kepentingan. Dia kata padanlah muka. Tapi bagi mereka yang bekerja dalam circle ekonomi, di mana circle ni berkait dengan pembekalan ekonomi ke Amerika, maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan salah satu apa yang disebut oleh Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu. Tuan-tuan saya tengok bab politik, tengok bab realistik dia. Itu adalah satu kitaran yang dia faham akan berlaku. Okey, itu je saya update tuan-tuan tentang hari ni. Apa yang kita lihat dan kita dapat fokus dan saya cantumkan untuk tuan-tuan melihat ke depannya fakta yang ada, kemudian saya cantum tolak tuan-tuan ke depan.